Sebelum kita bermula, pastikan korang like, komen dan subscribe dan tekan butang notification supaya tak terlepas video baru tentang jet pejuang. Dah ready? Jom kita bongkar. Sejak 1997, TUDM memiliki 8 unit F-18 di Hornet, antara aset paling berharga dalam inventori kita. Tetapi dengan usia semakin meningkat, banyak pihak cadangkan F-18 Super Hornet sebagai pengganti. Soalnya, adakah Super Hornet benar-benar satu upgrade besar atau hanya sekadar model lama dengan perubahan kecil? Saiz dan reka bentuk Super Hornet 25% lebih besar daripada Hornet biasa. Sayap lebih luas, membolehkan lebih banyak bahan api dibawa tanpa tangki tambahan. Prestasi dan enjin, Super Hornet pakai enjin General Electric F414 yang lebih berkuasa berbanding Hornet biasa yang guna F404. Lebih banyak tenaga, lebih banyak payload dan lebih jauh radius operasi. Teknologi dan avionik, radar Asset PG-79 jauh lebih canggih daripada EPG-73 pada Hornet biasa. Sistem peperangan elektronik dan kokpit lebih moden. Apa kelebihan untuk Malaysia? Lebih banyak senjata. Super Hornet boleh bawa hingga 11 hardpoints berbanding 9 pada Hornet biasa. Mampu guna misil dan bom pintar generasi terbaru. Jarak operasi lebih jauh. Dengan bahan api lebih banyak, Super Hornet boleh cover lebih banyak kawasan tanpa perlu tanker selalu. Sangat sesuai untuk Malaysia yang ada zon maritim luas. Mudah integrasi dengan sistem sedia ada. Malaysia dah biasa dengan Hornet, so peralihan ke Super Hornet lebih mudah berbanding jet baru. Harga vs prestasi. F-18 Super Hornet, $66 juta Amerika Syarikat, 300 juta ringgit kali. Teknologi moden, radar laser, lebih sesuai dengan sistem barat. Bukan jet state generasi kelima, masih berasaskan Hornet lama. Rafale, $120 juta Amerika Syarikat per unit. Teknologi canggih, radar laser sudah diuji dalam operasi sebenar. Terlalu mahal untuk bajet Malaysia, kos penyelenggaraan tinggi. F-35 Lightning kedua $80 hingga 100 juta per unit. Jet pejuang generasi kelima, state penuh, sensor fusion terbaik. Kos operasi sangat tinggi, hanya sesuai untuk negara yang mampu bayar kos penyelenggaraan. Su-35 S Flanker E, $55 Amerika Syarikat ke 65 juta. Lebih murah dari Super Hornet, jarak operasi lebih jauh. Sesuai jika Malaysia mahu kekalkan fleet Sukhoi Su-30 MKM. Tiada radar laser, sistem avionik ketinggalan berbanding barat. Isu sekatan charter oleh Amerika Syarikat boleh menyukarkan pembelian. Su-57 Phalanx dari Rusia $100 hingga 120 juta per unit. Stealth dan generasi kelima dilengkapi radar canggih dan enjin baru. Belum terbukti dalam operasi sebenar, produksi masih kecil. Malaysia mungkin hadapi masalah penyelenggaraan jangka panjang. Mana yang paling berbaloi? Jadi, adakah Super Hornet pilihan terbaik untuk Malaysia? Atau Malaysia patut pertimbangkan jet lain seperti Su-35S atau F-35? Korang rasa mana yang lebih sesuai? Drop komen kat bawah dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten power macam ni.